Wen pernah pergi jauh-jauh bazar Ramadan? Tak pernah. Saya punya bazar 2 kilometer pun 2 tahun tak pergi. I would say it was weird because I never know that thing exists, but it was the kuih tai itik. And first time I heard it was like, I beg your pardon sir, who's you eating? Kita kembali lagi ke Santai-Santai Ramadan minggu ini. Kali ini di segmen yang ketiga kita akan bincangkan pasal Bazar Ramadan. Yeah. Korang pernah tak travel jauh-jauh semata-mata nak pergi Bazar Ramadan? Pernah kali. Only sekali? Sekali? Of course, pernah. Oh. Sedap. Untuk beli baju raya dia lah pergi apa tu? Kat mana tempat tu? Cokit. Cokit. Oh, Pergi cokit. Cokit. Ke Jalan Tah? Ke jalan yang hantu ah. Jalan Tah, Jalan Tah. Jalan Tah. Untuk beli baju raya. Wen pernah pergi jauh-jauh Bazar Ramadan? Tak pernah. Saya punya bazar 2 kilometer pun 2 tahun tak pergi. Tak adalah jauh mana kan bazar Ramadan tu. Alah berapa km je dari rumah. Nak kata dekat tak juga. Jauh lah juga. Tapi nak kata jauh tak juga. Aku tak tahu macam nak cakap. Tapi bagi Nawang itu antara bazar yang agak jauh lah bagi Nawang. Benar. Tapi kat situ kita pergi sekali je. Lepas tu tak pergi dah sebab jauh. You know what? I really love to travel, but I wouldn't really travel to just go to Pasar Ramadan. But I've been to Pasar Ramadan that is like far away before, just because I was going back to my village, to my grandparents' house. So I wouldn't really say go all the way just for the Pasar Ramadan itself. Tidak akan. Tidak Saya tidak akan. Tidak akan travel Tidak jauh-jauh. Tidak akan travel jauh-jauh. Sebab apa? Saya bukan orang yang suka travel sana sini. Saya tidak akan. Tidak. So, berapa banyak bazar Ramadan yang kau pernah pergi setakat ni? Yes. 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 Tak selalu pergi bazar. I see. Kalau tak pergi, yang dekat-dekat 3 je. 3 je. I would say more than 10. More than 10. Wow, that's still a lot. More than For 10. someone who doesn't travel, 10 is still a lot. Banyak Kalau dikira-kira adalah dalam 4-5 macam tu. Yang pernah pergi bazar Ramadan sebab kadang kita nak tukar angin kan. Tukar cita rasa. Kadang macam ada kat bazar ni ada jual ni. Kat bazar sana ada jual benda lain. Tapi bazar ni tak ada. Macam tu Jadi kita macam tukar-tukar bazar. Kadang kalau kita malas nak pergi bazar jauh-jauh, kita pergi je lah dekat-dekat mana ada. Sekejap, ambil calculator sekejap. Oh, wow. Unique calculator. Okay, let's see. In my hometown, there's 1. In my kampung, there's 2. And then in the nearby my university, there's another. A few moments later. Ada 10. 10. Tapi kalau kau pergi bazar Ramadan tu, apa benda yang kau selalu cari? Benda yang paling favourite kau nak cari? Apam balik. Apam balik yang apa ni, yang kacang hitam. Tu sedap. Oh, sedap tu. Tak akan cari apa-apa. First, ada 3 benda. Main. Satu ayam percik. Ayam percik. Satu ayam percik. Satu murtabak. Murtabak, murtabak dia tebal-tebal tu. Satu lagi air. Air apa yang warna biru tu? Vanilla blue. Tahu kan ada air warna biru tu? Vanilla banyak macam banyak warna biru dia macam ada Lemon limau. blue. Ada lemon tu. Oh, lemon blue. Itu air dia. Apa Alamak. Tak ingat. Alamak. Nampaknya otak kiri hari ni loading kuat ya. Maybe we should upgrade to 6G. Bazar tu ada satu makcik ni. Dia jual ayam gunting berbaloi gila. Ya, ayam gunting dia dah lah besar. Besar weh. Memang besar lah. Besar, lepas tu tak ada tulang. Lepas tu harga murah. RM10 je weh. Memang kalau dia potong tu memang penuh satu beg. Beg kertas. Beg kertas yang lah. orang guna. Yang orang guna untuk letak waffle ke apa tu kan. Memang penuh. Memang sedap weh. Hari waktu bulan puasa, memang aku akan pergi dekat makcik tu. Memang aku akan beli ayam dia.
Hari-hari datang. Wish, mesti. Dia nampak aku dari jauh pun. Dia dah tahu dah. Budak ni mesti nak beli ayam RM10 punya pedas. Sampai-sampai tu. Nah, dek. Ini dek punya order. Tak. Saya tak cakap lagi. Tak order lagi. Aku dah tahu muka kau. Ya. Dia kata, aku dah tahu muka kau. Dah ambil. Mantap lah akak ni. Jadi pelanggan setia dia tau. So kalau pergi Bazar Ramadan, the first thing that you will try and get and every time you go there is roti john. Taklah selalu, tetapi kalau roti john tu nampak sedap, belilah, tak rugi juga. Roti john. Roti john. Memang kena beli roti john setiap kali. Roti john. Tak tahulah. Kita orang memang suka roti john. Kalau macam adik-beradik beli kan, kau beli satu je. Kau tak tahu tak cukup. Seorang makan 2, 3. Namun saya akan belilah. Tapi kalau lagi Bazar Ramadan, kita orang akan cari. Okay, first either roti john ataupun bakso. I want you guys to all look at me in the camera for a very, very long time. Let me just lean in. It's mutabak, people. It's mutabak. Nothing else. It's mutabak. Mutabak is a must. It's a must. Setakat ni, apa makanan yang paling pelik korang jumpa kat Bazar Ramadan? Dina tak tahulah. Ni makanan biasa untuk korang kot. Sebab Dina first time makan apa? Etok. Oh, Etok apa benda. Etok. Masa tu, itu first time Dina makan. So Dina macam apa benda ni. Masa tu, tiba-tiba macam dia pelik. Kalau dia sedap, Dina makan je. Kalau dia macam pelik tak sedap tu, Dina macam okay lah, last time aku makan. Lepas ni no. Suka tak etok? Boleh lah. Boleh lah. Boleh Tahu lah. tak etok Boleh ni lah. sebenarnya normal kat Kelantan ni. Ya ke? Oh yelah, awak kat mana? Saya kat mana? I would say it was weird because I never know that thing exists, but it was the kuih tai itik. And first time I heard it was like, I beg your pardon, sir, who you eating? But yeah, it's actually, apparently it's a legitimate kuih. Yeah, Hey. it's a legitimate kuih. Kuih tai itik is real. Makanan paling pelik kan. Awak tak ingat nama dia. Tapi nama dia memang pelik. dia pelik, kuih tak silap. Memang pelik lah. Dia kuih. Kira time tu Nawa baru kenal lah kuih tu. Mungkin orang lain dah kenal. Mungkin orang lain dah kenal kuih tu kuih apa kan. Tapi Nawa baru kenal. So macam, ini kuih apa siut? Kenapa nama dia macam ni? Tapi Nawa tak ingat dah lah. Sebab dah lama dah. Nawa pun tak pernah makan. Nawa tak pernah beli. Sebab takut tak sedap. Jadi dah bagi sudah lah misteri kuih apa tu. Ya, dia misteri. Kuih apa itu? Kalau nak tahu, janganlah ambil tahu. Sebab saya pun tak tahu. Dah tak ingat. The eye. What I? Milo cheese. You found that in Bazar Ramadan? Yes. Tak ada orang pergi. Whoever wanted Milo on cheese? Macam pernah buat. Oh. Beras bulut. Adakah you kira dapat menjawab soalan kali ini? Tepung gandam.